Alam semula jadi yang bersih, indah dan sejahtera adalah cerminan masyarakat Malaysia. Tapi apakah realitinya dan siapa harus dipertanggungjawabkan? Ia bermula daripada sebuah langkah kecil, iaitu bermula daripada saya. Semua bermula di sini, di rumah saya. Pilihan bijak mampu mengubah segalanya. Dengan mengasingkan sisa baki dan sisa kitar semula, saya dapat memulakan langkah pertama ke arah kelestarian. Seiring usaha kerajaan, jadual kutipan bagi sisa baki dan sisa kitar semula telah ditetapkan bagi memudahkan proses pengasingan sisa pepejal. Jadual kutipan ini mudah diakses sama ada melalui papan tanda di kawasan perumahan atau secara dalam talian. Kompakter dan lori kitar semula akan mengutip sisa baki dan sisa kitar semula mengikut jadual yang telah ditetapkan. Perjalanan sisa-sisa ini akan menuju kedua tempat pemprosesan yang berbeza, iaitu ke pusat pelupusan sampah dan ke pusat pengumpulan kitar semula. Di pusat pengumpulan, sisa-sisa ini dipisahkan mengikut jenis untuk diproses selanjutnya. Bukan itu sahaja, kemudahan kitar semula yang lain seperti reverse vending machine (RVM), tong kutipan fabrik, Komuniti Sifar Sisa (KOSIS) dan Pusat Kitar Semula Pandu Lalu (DTRC) memudahkan saya untuk mengitar semula. Program seperti Trash to Cash mengubah sampah menjadi wang ringgit menunjukkan betapa bernilainya pengasingan sisa dari rumah. Ekonomi kitaran ialah sistem yang mengguna semula, mengitar semula dan meminimumkan pembaziran untuk kelestarian alam sekitar dan ekonomi. Dengan usaha ini, tapak pelupusan hanya menerima sisa minimum. Kelestarian bukan lagi impian, tetapi realiti. Kerajaan juga telah melaksanakan peraturan pengasingan sisa pepejal di punca. Ini adalah usaha bersama yang memerlukan sokongan dan tindakan daripada setiap individu. Penguatkuasa juga memberi khidmat nasihat kepada penghuni premis tentang kepentingan pengasingan sisa pepejal. Pemeriksaan akan dilakukan di kawasan perumahan dan kesalahan seperti tidak mengasingkan sisa dengan betul boleh dikenakan denda sehingga RM1,000. Pengasingan sisa pepejal di punca adalah langkah penting untuk mengurangkan jumlah sampah yang dihantar ke tapak pelupusan. Setiap sisa yang saya asingkan dengan betul akan mengelak pembuangan bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Pencemaran bukan satu lagi masalah. Setiap perubahan besar bermula dengan satu langkah kecil. Mari kita semua mengambil langkah itu. Masa depan yang bersih dan hijau terletak di tangan kita sendiri. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?